Anda cop je macam ni. Okey gang, kepada peniaga-peniaga di luar sana yang nakkan pelanggan anda repeat datang ke kedai anda patut cuba ni. Ini adalah loyalty card. Okay, untuk loyalty card dia guna macam mana? Untuk kegunaan loyalty card ni, cara guna dia, anda bagi je kepada customer anda, lepas tu anda cop je. Contoh yang aku buat ni, dia anda cop je. Macam contoh dia beli untuk ni, dia kata kalau RM30 ke atas dapat 1 cop. Kiranya kalau customer anda beli RM30 ke atas, dia dapat 1 cop. Anda cop je macam ni. Okay. Lepas anda cop macam ni, kita anda bagi balik kepada customer tu. Lepas tu customer tu dia akan datang balik, dia akan beli dengan anda sebab dia nak penuhkan cop ni untuk claim. Contoh ni cukup cukup 5 cop akan dapat air ni, cukup cop ni jangan dapat ni. Macam tu lah cara dia untuk customer anda datang atau repeat ke kedai anda. Jadi kepada anda yang nakkan loyalty card yang macam ni, boleh kontak kami sekarang. Tunjuk.